Cuba korang tarik nafas dalam-dalam. Segar kan? Tapi, pernah tak korang terfikir apa yang jadi kat dalam badan kita? Jom ikut saya ke bab 2 dunia respirasi untuk melihat sistem pernafasan kita. Dari hidung sampai ke sel badan. Hentian pertama, hidung. Bulu hidung ni penting tau untuk tapis habuk supaya udara yang masuk tu bersih. Sekarang ni kita ke trachea pula. Gelang rawan berbentuk C ini pastikan saluran udara kita sentiasa terbuka. Trachea ni pula kemudiannya berpecah kepada dua, iaitu bronchus kiri dan kanan. Seterusnya, udara masuk ke cabang yang lebih kecil dan halus, namanya bronchiole, yang kawal udara masuk ke alveolus. Inilah alveolus, tempat berlakunya pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dalam paru-paru. Korang tahu tak, alveolus ni dibalut dengan jaringan kapilari darah yang sangat padat. Hafal ni, hidung, trachea, bronchus dan alveolus serta fungsinya. Itulah laluan pengembaraan udara kita. Peranan mukus dan silia pula bekerja keras untuk pastikan peparu kita sentiasa sihat dan bersih daripada kuman. Tapi macam mana kita tarik nafas? Jom kita tengok mekanismenya pula. Bila tarik nafas, otot diafragma mengecut dan menjadi rata. Bila lepas, ia bergerak semula ke atas ke arah rongga dada. Bila isi padu rongga toraks bertambah, tekanan udara akan berkurang dan udara pun akan masuk. Bila korang hembus nafas pula, diafragma mengendung dan melengkung ke atas macam kubah. Jadi sangkar rusuk turun ke bawah, isi padu berkurang dan udara dipaksa keluar dari mulut. Tarik dan hembus ni korang. Semuanya bergantung pada perubahan tekanan udara di dalam dada kita. Okey, yang ni pula otot intercostal. Ia juga main peranan penting untuk gerakkan sangkar rusuk kita. Itulah. Badan kita memang bijak tau. Ia tahu bila nak kena pam lebih banyak udara. Sekarang, jom kita tengok proses pertukaran gas. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Bila oksigen meresap masuk dari mulut ke alveolus, oksigen seterusnya masuk ke kapilari darah melalui proses resapan. Kapilari inilah teksi badan kita. Sel darah merah yang akan bawa oksigen ke seluruh badan. Oksigen tadi bergabung pula dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin yang berwarna merah terang. Destinasi kita seterusnya, oksihemoglobin tadi menuju ke tempat sel badan untuk menunggu bekalan oksigen. Sampai je kat sel, oksihemoglobin tadi akan terurai dan bebaskan oksigen untuk kegunaan sel pula. Jadi sebagai ganti, sel bebaskan balik karbon dioksida ke dalam darah untuk dibuang. Laluan ni tak pernah berhenti. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Berulang-ulang. Di sekarang, karbon dioksida pula dibawa balik ke peparu untuk dihembus keluar dari badan. Tapi kenapa kita nak sangat oksigen ni? Jawapannya ada kat dalam mitokondria ni. Mitokondria tadi akan pecahkan glukosa dan kemudian bergabung dengan oksigen yang kita sedut tadi. Bila dan bergabung, boom! Terhasillah tenaga untuk kita bergerak, membesar dan kekal aktif. Korang ingat formula ni? Glukosa tambah oksigen akan hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sekarang, jom fahamkan fungsi alveolus dalam paru-paru. Kenapa alveolus ni sangat cekap? Pertama, dindingnya sangat nipis, setebal satu sel je. Kedua, permukaannya lembap supaya gas oksigen boleh melarut sebelum meresap masuk. Ketiga, paru-paru kita ada berjuta-juta alveolus. Ini beri luas permukaan yang sangat besar untuk pertukaran gas. Jet korang, hargailah peparu kita. Elakkan merokok, vape dan jauhi kawasan yang tercemar. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, follow and share Ray Mirza channel, K. Terima kasih.